Beberapa hari sebelum Syawal, Perpustakaan Negara masih beroperasi seperti biasa. Buku-buku tersusun rapi menjadi saksi kepada ribuan langkah pengunjung yang datang mencari ilmu dan ketenangan. Di kaunter utama, Aisyah menerima satu mesej daripada ibunya. Kerinduan yang lama terpendam membuatkan hatinya ingin sekali pulang beraya di kampung. Sayu tanpa sahutan suara. So, Syah. Pagi, bos. Pagi. Ada kerja? Bos, saya nak minta cuti untuk raya ketiga. Itu yang saya tengok ni, kat jadual ni. Sebenarnya saya tak ada halangan. Cuti akan ditimbangkan. Cuma pada 3 Syawal tu tak ada orang yang dekat pejabat. Macam mana tu? Servis kena berjalan. Jadi bincang dulu dengan yang lain. Walau apa pun, perkhidmatan jangan terjejas. Pastikan ada yang bertugas dan ada orang di pejabat pada 3 Syawal. Okey, baik bos. Okey. Saya bintang dulu ya. Untuk bercuti pada 3 Syawal, Aisyah perlu mencari penggantinya. Hai Adik. Hai Cik Aisyah. Okey, Duti. Okey. Saya nak minta tolong boleh? Minta tolong apa Boleh ke awak gantikan saya bertugas duti 3 Syawal? 3 Syawal Ya, boleh. Alamak. Saya dah beli tiket Cik Aisyah. Oh, so tak boleh lah ni. Tak boleh. Baik. Terima kasih. Cik Kina, Kak Nat. Lai yang memerhati dari jauh menyedari perubahan pada wajah Aisyah. Dia tahu ada sesuatu yang sedang dipendam. Tanya, saya nak buku Bone Gap. Bone Gap. Terima kasih. Sama. Aisyah tetap menjalankan tugas dengan senyuman. Aisyah, you. Dari tadi saya tengok awak sangat sedih. Apa pasal? Cerita sama saya. Saya ada masalah ni, Lai. Apa masalah? Cerita. Saya boleh tolong selesaikan. Saya nak balik kampung. Hmm? Ibu saya pun dah bagi tahu minta balik raya ni. Okey. Tapi saya ada masalah, saya kena bertugas hari raya ketiga. Saya kan ada, kenapa tak cari saya? Dulu Aisyah, masa itu tahun baru Cina, Rajesh yang ganti saya punya duty, jadi saya boleh balik raya happy. Ini sudah kali raya kamu. Baliklah, saya ambil duty kamu. Boleh awak gantikan saya? Duty? Aisyah, ini light lah. No problem. Betul? Awak boleh gantikan saya? Betul. Apa mau risau? Apa mau sedih-sedih? Ini raya mah. Betul ni? Boleh, Okey. janji isi uang. Okey. Boleh? Saya isi korang? Boleh. Tak mau sedih-sedih. Raya mau happy-happy. Okey, baik. Thank you, Lai. Terima kasih, Lai. Okay. Bye-bye. Bye. Bos, Ya Aisyah. saya dah jumpa pengganti untuk duty saya hari raya ketiga tu. Siapa? Lai. Dah bincang? Dah bincang dan dah dipersetujui. Setuju? Dengan sokongan ketua dan rakan-rakan, jadual disusun semula. Semangat berpasukan mengatasi segala kekangan. Ya. Ini untuk awak. Okey. Serahkan tugasan dia untuk awak. Okey Aisyah. So, pergi balik. Terima kasih, Lai. Nanti pas sudah tinggal, tak balik raya kau. Balik. Bye-bye, selamat raya. Bye-bye. Bye-bye. Kamu
Sebelum pulang, Aisyah menyelamat kekerakannya. Ucapan Selamat Hari Raya disampaikan penuh keikhlasan. Kisah sebelum Syawal ini mengingatkan kita bahawa di tempat kerja, rakan-rakan juga boleh menjadi keluarga kedua. Kami, warga Perpustakaan Negara Malaysia mengucapkan Ucapkan selamat hari raya. Tamatlah sudah Alkisah kami. Teng, 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 teng.